Alright, aku nak tunjuk kat korang kasut customer order dengan aku, iaitu TLSS Tactician Light Year of the Snake punya edition. Okay, ada dua kasut customer kat sini, tapi aku akan tunjuk satu kotak saja. Again, kotak dia sangat cun. And buka kat dalam ini, okay, korang akan dapat bag TLSS, shoe bag dia ni, warna putih, and ada tulisan TLSS dekat sini. And dia punya quality bag dia sangat-sangat tebal and very high quality. Yang siap dalam ni ada zip lagi. Ada zip lagi untuk korang nak isi apa-apalah kat dalam ni. Quite besar juga. Okay, and of course the main thing yang korang nak tengok ialah dia punya boots. Inilah dia, TLSS Tactician Light firm ground. Dua-dua customer order yang firm ground. Tapak dia macam ni, very chromatic ni kat sini. Okay, tapi nak pakai dekat atas rumput asli memang sangat boleh. Rumput artificial pun boleh juga sebab dia punya start agresif. Inilah kasutnya. So kasut ni buat daripada kangaroo leather. Okay, tunjuk sikit. Kangaroo leather dekat sini. Nampak tu. This is kangaroo leather yang agak ringan and premium. And then dia ada coating kat sini untuk bagi structure and also protect lah sikit dekat bahagian hadapan kangaroo leather ni. And dia tak ada tempo sebab yang tu yang gold punya edition. And then dia ada, kalau kita kena cabut kat bawah ni, ialah T-Flash Foam punya cushioning, akan bagi energy return. And also dia punya salah satu main feature dia, T-Carvo, sama macam apa ada dekat dalam Mizuno Alpha. So dia punya snapback dia tu memang cun. Kalau korang lari tu yang pakai carbon fiber punya plate tu, korang akan faham sama saja feeling tu. So inilah kasutnya. Kalau korang nak order, korang boleh DM aku. Ada banyak lagi kasut TLSS yang lain juga.